Hai guys, ini hari 15 tengah bulan. 15 hari bulan. So ada satu customer tu dia jumpa saya. So berapa hari bang? Betul. Berapa hari dah? Baru hari ni datang. Sudah 3 hari 4 hari mau appointment. Tiba-tiba abang ni ada urusan pergi KL kan. Tapi abang masih tunggu dia balik sini. Dia main jumpa dengan saya. So sebelum dia jumpa saya 2K. Lepas tu bincang depan dapat berapa? 3K. Bincang depan dapat lebih pula 3K. So apa-apa mau bincang depan lah, senang sikit kan. Boleh adjust semua barang. So abang, saya punya prosedur macam mana bang? Senang lah, easy. Yang penting jangan yang kat luar tu kalau nak buat pinjaman, jangan sampai kena scam lah. Sebab scammer kat TikTok ni banyak sangat. Cari yang betul-betul lah, macam Mr. David punya. Hari tu sudah padam semua. Lepas tu abang habis urusan mai balik, hantar balik dia punya dokumen lah. Betul. So yang ni abang punya 3K dah lulus dah. Betul. So ada recommend kan saya punya customer? Ni 1,000. 1,000. 2,000. Alright. 3,000. So abang saya punya 3,000 pinjam bersih tangan kan? Betul. Tak tolak kan? Tak ada tolak, tak ada apa. So suggest saya punya customer mai. Kepada customer kat sana, jangan was-was lah untuk buat pinjaman kat sini. Dia punya bayaran tu cantik. Yang penting cari yang betul-betul, macam Mr. David punya. Okay. So guys, ni bawa ada beg biru tu, dekat lagi 2 minggu saja sudah mau raya. Beg biru tu tekan apply. So saya akan WhatsApp dah. So macam area Penang punya semua boleh datang pejabat lah, senang sikit urusan lah. Kalau macam luar negeri tu mungkin pegang Kedah tu mau ambil 1-2 hari punya masa, saya akan pergi sana jumpa. Okay guys.